Korang boleh faham bahasa rojak Malaysia? Aku nak uji korang dengan 10 soalan slang Manglish yang buat Mat Saleh confuse. Kalau dapat 10 dari 10, tahniah. Korang ni level Aci boleh. Apa maksud perkataan weh dalam bahasa Manglish? Ya, apakah perkataan apa tu bermaksud dalam bahasa Manglish? Apakah arti bebek dalam bahasa Manglish? Ya, apakah yang dimaksudkan dengan chill lah dalam bahasa Manglish? Santai saja. Apa yang diucapkan dengan tolonglah dalam bahasa Manglish? Sila. Apakah yang anda faham dengan habaq mic dalam bahasa Manglish? Beritahu saya, maksud potong steam dalam bahasa Manglish adalah mengganggu. Apakah yang dimaksudkan dengan steady bro dalam bahasa Manglish? Baiklah kawan, perkataan cun dalam bahasa Manglish merujuk kepada cantik. Maksud Emma Colak dalam bahasa Manglish adalah hebat. Itu sahajalah. Jadi berapa betul? Kalau dapat 10 dari 10, korang ni master Manglish. Kalau 5 ke 7, okeylah, kena lepak lebih kat mama. Kalau bawah 5, maknanya kena ambil kelas bahasa rojak. Common slang Manglish kegemaran korang. Jumpa lagi. Terima kasih.